Masalah silau ni menyebabkan saya hampir aksiden lah. Malam tu saya balik dalam pukul 12 lebih lah. Atas highway, balik rumah dari tempat kerja. Ada satu kereta tu mai dari depan. Keadaan hujan kenyai. Dia buka lampu tinggi. Memang silau tu suluh mata. Saya pun hampir terbabas ke tepi jalan lah. Memang masalah silau ni memang bahaya lah bagi orang yang jalan waktu malam. Saya dah ada masalah silau ni dah 2-3 tahun dah. Sekarang yang makin teruk lah masalah silau ni sebab dengan faktor umur lagi kan. Silau saya ni mengganggu pada waktu malam. Bila siang tu keadaan okey lagi lah. Bila malam bawa kenderaan tak boleh lama. Sebab cahaya lampu mengganggu pemandangan mata saya lah. Saya jumpa IK ni dekat Facebook. Hari tu sajalah scroll. Saya jumpa IK ni dekat iklan dekat Facebook. Bila baca komen pasal IK ni, ramai kata berkesan untuk mata. Ada silau ke, kabur ke, berkenaan dengan mata memang sangat berkesan IK ni. Saya cuba IK ni dalam sebulan lebih kot. Alhamdulillah lepas tu saya boleh drive ride waktu malam. Bila saya cuba IK ni, malam-malam dah boleh bawa kereta, bawa motor. Dan tak risau lah pasal silau. Mata ni pun dah tak berair macam dulu kan. Dulu kalau drive lama-lama, mata berair kan. Sekarang dah okey. Kalau sesiapa dekat luar sana ada silau, kabur, boleh try produk IK ni. Memang berkesan untuk menghilangkan kabur, silau seawal 1 bulan.